welcome back to my channel Arangan. So kali ni kita akan bermain bakso malam. So yang baru masuk jangan lupa like dan subscribe dan komen notification. Okay, itu saja. So terima kasih untuk 1,000 subscribe. Okay. So aku akan bermain bersama kawan Indonesia aku. Nama dia Natalie. Okay. Aku tak tahu Natalie ke Natalie. Tak tahulah. So jom kita ke. Dia ni disconnect kot. Sebab tadi aku main Bravely dengan dia kata lag sikit. Takut. Mana? Aku jarang datang main bakso malam. Sebabkan aku dah jarang main. Okey, kita tunggu saja kawan kita ni sebab dia agak tukut. Tak tahulah. Okey guys, dia dah tu. Mari kita siapkan bakso Okay, malam. Ini baksonya 1 sama teh kotaknya 1, Pak. Teh Okey, kotak. harganya 19.000 ya. Okey. Saya putar lagi pok biar agak katut. Oh, okey. Dia kata dia buka lagu Power Sobeto supaya tak takut main. Wah. Okey. Sorry guys sebab aku jarang upload sebabkan aku tak sihat sebenarnya. Lagi-lagi bulan Ramadan. Aku sekarang ni tengah puasa. Sekarang pukul 3.19 tengah hari. Petang. Okay, packing. Okay, bagikan siapa. Okay. Kita kena duduk awal-awal ya. Itu saja. What? Kamu sudah siap untuk Duduk. melayani banyak Siap. pelanggan. Jangan lupa baca rules atau aturannya dan Weh, ikuti kenapa peraturannya. suara dia macam ada. Okey, ni peraturan dia. Okey. Aturan-aturan ini sangat penting. Dia bukan sekadar Nak. takhayul ya. Cepatlah duduk naik. Alamak. Delivery. Ini baksonya 1, Pak. Alamak. Weh, siapa nak Bayarnya hantar? nanti pakai cash ya. Okey. Alamak weh. Delivery lah. Kena hantar naik motor. Oh, ini aku first time ni. Okay, tak apa. Kita packing dulu. Tolong packing. Kenapa aku tinggi? Kau pendek. Okay. Aku late lah sikit. Weh, aku takut. Oh, what? Weh, pakai helmet apa tu? Oh, nasib baik. Mana ni? Cepatlah, aku takut. Mama. Mama. Ya, aku takut tu. Awak takut. Aku takutlah nak. Cepatlah. Dah lah pakai baju kurung. Takut. Hantu. Oh, bukan. Tu pelanggan kita lah. Okay, bukan. Here, the cash money. Okay. Kita dah bagi. Thank you. Okay, dah. Nasib baik. Nasib baik. Hidup. Maksudnya ni lah hidup. Kita hidup lagi. Okey? Itu pelanggan kita. Okey. Delivery baik. Okey. Katana ni untuk apa? Oh, dia katana for... Oh, untuk lawan orang jahat kalau ada orang jahat. Oh, ni. Balik. Aku ya. Tak payah. Terbuka. Gua di bawah nama Brutus. Di bawah nama Brims. Oh, Dan bukan. brother gua MG. OMG. Kalau lu gak mau pindah, I'm gonna get all your money, bro. Tunggu.
Pergi dari warung gue. Padam muka. Weh. First time lah. Weh. Orang jahat lah. Oh. Weh, first time lah. Widih. Aduh, gila banget. Weh, tadi tu orang jahat lah. Patutlah dia jerit. Orang jahat. Hantu. Aku takut. Jangan buka mata, Nat. Weh. Hey. Orang sakit. Tarik dah. Ya, aku takut lah. Baru 5 minit, Mai, oi. Mana duduk. Dah tu. Tengok. Oh, bukan. Bukan hantu dia. Hai, I'm boss. Follow Wifky, yeah. What? Ini bos kita ke? Tu bos kita lah. Oh, pakai mata batin. Oh, bukan. Coming right now. Pergi mana? Oh, buat bakso. Okay. Buat bakso. Oh, ni bos kita. First time Pasang lagu lah. What? Tak sedap. Ni sedap tak sedap. Oh, dangdut ni. Okay, bos. I see you doing. Bising lah. Okay. Makasih banyak, bos. Terima kasih banyak, bos. Okay, kasih faham, bos. Kasih pak. Duduk awal-awal lah. Okay. Okay. Semoga tak ada hantu lagi macam tadi, sepatutnya pos suara, Hantu. Hantu. Tak payah mata mati. Hantu. Hantu. Apa tu? Tak ada kepala. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ramadan. Seramnya. What? Allahu Akbar. Weh, sahur. Oh, new day. Hari hujan, coy. Hujan. Silap hujan. Ni surah apa tu? Kasih gue semua uang lo. Tunggu. Ke. Ni silap kau. Okay. Padam muka. Garang kita Bentar lagi udah mau buka puasa. Aku beli makan dan minum dulu. Oh, nak beli makan minum. Lah, kena naik motor ke? Ingatkan beli bakso. Makan bakso topi ni lagi. Oh, bazar Ramadan. Buy food and drink for yourself. Tak nak sate lah, tak best. Ni apa? Bakar sate tak nak. Apa tadi? Aku nak coklat, cik. Nak coklat. Hantu. Tahu. Weh, semua hantu ke? Pakcik tolong. Dah lah tu. Makcik. Allahu Akbar. Oh, dah buka. Jom makan. Oi, bakso juga. Tadi beli apa?
game pun puasa. Dah salah. On a game shawarma pun kiosk. This is puasa. not a copy. Pembunuh. Our stall is just taking inspiration from the kiosk. Orang ni lagi. Oh, bukan. Ini baksonya 1 sama teh kotaknya 1, Pak. Oke, Oh, bukan. harganya 19.000 ya. Jom, buat. Bakso tu tinggal sikit, coy. Berapa? Tak tahu. Okay, dah. Jom buat. Oh, bakso dah habis. Sekejap. Mana? Aku tahu kalau bakso awak. Kalau bakso tu habis, kita ni. Okey. Minta ampun, minta restu. Cepatlah. Oh, air kotak. Okay. Cakap dah. Weh, tadi guna mata batin. Tak tu pun. Tadi tak jadi. Hantu pun. Aku dah guna mata batin. Apa? What? Apa tu? What? Apa tu? Jap, sabar. Apa tu? Aku tengok macam tupai pun. Allah. Allahu Akbar. Sekejap, cuba kau tengok kau ada sesuatu. Yes. Banaspati. Apa tu? Tak boleh zoom lah. Macam mana ni? Cepatlah pelanggan. Tahu. Okey. Gue mau beli itu. Lu Bukan. mau beli apa? Adalah Tanya pokoknya. lagi. Beli bakso lah. Apa benda ni? Oke, harganya 19.000 ya. Kuntilanak ke apa? Tak tahulah aku. Aku tak tahu pasal hantu dia. Apa ni? Oh, lupa tablet, lupa botol. Oh, ni lah QR kita Oh, pelik sikit QR dia. Apa tu? Teh kot, teh Buat. Mama. Oh, dia ada yang baru lah. Oh, ni owner dia. Aku tak tahu sangat. Okay. Thank you. Okay, dah duduk siap-siap. Sawadikap. Nanti hantu datang. Hei, aku memang... tak tahulah nak cakap. Dah agak dah. Ih, beruk ke? Mata. Beruk. Beruk guys. Beruk versi manusia. Cepatlah sikit. Okey. Dah agak dah. Hantu ke? Bukan. Kau berapa kali Tadi botak. Berapa peng apa? Tadi botak. Uish. Abui. Oh, ni. baksonya satu, Pak. Try ni. Oh, alamak. Oke, harganya 12.000 ya. Murah 12,000. Kalau kat Malaysia bakso-bakso macam ni, bakso-bakso macam ni selalunya RM20. Kalau yang besar mahal lah sikit. Indonesia semua murah-murah guys.
Duduk siap-siap. Oi, sawadikap. Cepatlah naik. Okey. Okey. Sikit. Kita akan bermain ni macam 20 minit macam itulah. Sebab gini makin lama makin baik. Ni macam kita lah. Ni macam kita lah. Mie baksonya 1 sama teh kotaknya 1 pak. Weh, ni kita lah. Okey, harganya 19.000 ya. Anomali. Anomali ke? Nah! Hey! Harus restock sekarang nih. Aku guna Bos, tadi. gue ke Mart dulu nih, mau restock. Okey. Weh, kena naik motor ke? Aku takut lah. Jom. Okay, jom. Helmet tu je aku benci lah. Weh, nanti mesti ada jump scare. Weh, motor pin coy. Weh, abang ni hantu lah. Aku ada tengok satu video tau. Horangi ke Game Oz, aku tak ingat lah. Ya, aku takut lah. Beli apa? Weh. Sekejap aku cakap kat dia. Peti ais tu ada darah. Kenapa? Oh, mungkin dia pilih yang ni kot. Aku pilih. Kena buka semua ke? Weh! Kau mati ke? Weh! Abang ni jahat lah. Aku dah agak dah. Weh! Macam mana? Alamak! Macam mana, Dok? Alamak. Weh, tinggal aku seorang. Okeylah, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.